Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan buat penerangan tentang Back Depression Event 3-2. Sebelum itu, nama saya Nurul Ain Amnani binti Daman Huri, merupakan pelajar sarjana kaunseling kesihatan mental klinikal UPSI. Jadi seterusnya, pengenalan kepada Back Depression Event 3-2 ni adalah alat ujian ini dibangunkan oleh Aaron T. Beck, seorang ahli psikiatri pada tahun 1950-an, mengandungi 21 soalan multiple choice digunakan untuk mengukur tahap kemurungan ataupun depresi. PDI ini juga direka untuk individu yang berusia 13 tahun dan ke atas, di mana sebaiknya responden yang menjawab alat ujian ini adalah pada usia 13 tahun dan juga ke atas. Jadi pengenalan Back Depression Event 3 ini ia diasaskan dengan mengandungi item-item yang berkaitan dengan simptom kemurungan seperti hilang harapan dan kepekaan, serta simptom fizikal seperti keletihan, hilang berat badan dan juga hilang minat terhadap seks. Jadi BDI ini terdiri daripada 3 versi. Versi pertama, versi original, diterbitkan pada tahun 1961 dan kemudian disemak semula pada tahun 1978. Dan seterusnya BDI yang digunakan ini adalah pada tahun 1996. Seterusnya latar belakang pengasas iaitu merupakan seorang psikiatris daripada University of California, dilahirkan di Providence, Rhode Island pada 18 Julai 1921, serta pelapor ini terkenal dengan perkembangan terapi kognitif. Dan di sini latar belakang pengasas perintis kepada kajian dalam predicting suicide, jangkaan untuk bunuh diri, menghasilkan lebih kurang 11 buah buku dan telah diterbitkan lebih daripada 350 kajian dan artikel profesional. Antara anugerah yang telah diterima oleh Aaron T. Beck adalah American Psychiatric Association Foundation Fund Prize for Research in Scientific Awards for the Application of Psychology. Seterusnya, manual alat ujian Back Depression Event 3-2 ini adalah seperti berikut. Merupakan BDI second edition, akronim dia lebih kepada BDI 2. Pengasas Aaron T. Beck, diterbitkan 1996, yang diterbitkan oleh Psychological Corporation San Antonio, Texas. Seterusnya, masa menjawab lebih kepada 5 hingga ke 10 minit untuk menjawab 21 soalan dan boleh dijawab oleh individu yang berusia 13 tahun dan ke atas. Seterusnya, ini merupakan manual alat ujian. Merupakan alat ujian BDI 2 inilah. Jadi seterusnya, tujuan alat ujian BDI 2 ini adalah untuk menentukan sejauh mana tahap kemurungan ataupun depresi seorang individu, menilai tahap kemurungan di kalangan individu normal dan pesakit klinikal yang berusia 13 hingga 80 tahun. Petunjuk kepada berlakunya simptom kemurungan, mengesan tanda-tanda yang membawa ke arah depresi yang teruk, serta BDI ini membantu untuk profesional untuk melakukan tindakan apabila terdapat tekanan kepada diri klien itu sendiri. Seterusnya, BDI 2 ini digunakan secara meluas bagi petunjuk kemurungan. Terdapat 21 item untuk mengenal simptom ataupun kelakuan dalam kalangan remaja serta dewasa. Dan BDI 2 ini disemak semula pada tahun 1996 dengan manual diagnostik dan statistik mental yang kelima iaitu DSM-5 untuk simptom kemurungan, dan juga masa yang diperlukan untuk klien menyiapkan BDI 2 ini dianggarkan selama 5 hingga ke 10 minit. Jadi seterusnya, apabila kita sebagai responden, kaunselor yang mentadbir kepada responden menjawab alat ujian ini, perlulah memberi masa kepada responden menjawab selama 5 hingga ke 10 minit, dan kemudian kita pergi kepada pengiraan skor. So di sini adalah kertas jawapan bagi BDI 2 ini. Jadi pengiraan skor di sini adalah BDI 2 ni merupakan instrumen BDI yang mengandungi 21 soalan. So jadi kat sini setiap soalan itu mempunyai skor bermula daripada skala Likert 0 hingga 3. So jadi tahap ujian yang dikategorikan dalam BDI 2 ini adalah 0 hingga 10. Perasaan yang turun naik ini adalah biasa, normal. Jadi yang mendapat skor 11 hingga 16 adalah merupakan gangguan emosi yang sederhana, MAD. 17 hingga 20 mengalami kemurungan yang ringan, borderline. 21 hingga ke 30 merupakan kemurungan yang tidak keterlaluan, moderate, dan juga 31 hingga 40 kemurungan yang teruk, severe, dan juga 40 hingga ke 63 merupakan kemurungan yang terlalu teruk, ekstrim. Jadi bergantung kepada skor yang klien dapati ataupun respon dapati pada selepas menjawab alat ujian ini. Jadi menurut statistik, masalah mental
melalui DSM-5 ini, diagnosis kemurungan hanya boleh dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 5 simptom yang hadir untuk tempoh sependek 2 minggu. Jadi dekat sini, hilang minat atau kehendak pada perkara yang diminati selama ini, merasa sedih ataupun kesunyian yang amat sangat, mudah menangis ataupun menangis tanpa sebab, hilang daya atau tenaga serta merasa lemah yang amat sangat, rasa bersalah yang sangat atau hilang keyakinan diri, hilang selera makan, kehilangan berat badan yang ketara, merasa mati itu lebih baik, berfikir tentang bunuh diri, bermasalah untuk membuat keputusan serta sukar untuk tidur apabila terjaga dan susah untuk tidur semula. So jadi itu antara simptom yang kita boleh ambil daripada statistik DSM-5. Jadi kekuatan BDI di sini antaranya adalah senang digunakan, penggunaan untuk sampel pelbagai dan hakikat bahawa ia telah menjadi subjek banyak kajian sejak awal penciptaannya. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa BDI mampu konsisten dan tepat mengukur tahap semasa kemurungan dalam persekitaran yang berlainan. Jadi melalui meta-analisis memeriksa BDI telah menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai keseluruhan ujian pengulangan, iaitu ujian kebolehpercayaan, dan juga penyelidikan lain untuk mengkaji ketekalan dalam BDI menunjukkan bahawa semua item pada inventory load ke satu faktor keseluruhan yang boleh disifatkan sebagai kemurungan Dan seterusnya, antara kelemahan BDI 2 ini adalah terdapat keadaan tertentu apabila inventory ini mungkin tidak mencukupi atau tidak tepat dalam menilai tahap kemurungan seseorang, serta ianya sensitif kepada perubahan sedikit corak tindak balas. Jadi itu sahaja penerangan berkaitan dengan back depression inventory tu. Sekian, terima kasih.